Macam mana cara nak daftar lesen dekat pusat latihan Mandu Rembau ni? Nak tanya siapa ni? Akak, macam mana cara nak daftar lesen dekat sini? Daftar lesen di Pusat Latihan Rembau boleh, mesti bantu ya. Pertama, pendaftaran. Anda boleh daftar di kaunter website kami ataupun teladan kami. Lepas daftar, perlu masuk ceramah ke TV01 6 jam. Lepas ceramah, anda perlu memasuki ujian komputer di mana anda perlu lulus 56/70 soalan. Okey, dan dapat je lesen L selepas ujian komputer, anda perlu memasuki kelas latihan amali selama 16 jam TPB02 dan juga TPB03. Lepas daripada 16 jam kelas, anda perlu duduki QTI pra-JPJ. Okey, daripada pra-JPJ dah lulus, terus ke JPJ. Dah selesai JPJ, anda boleh buat lesen P. Macam itulah prosedur untuk mendaftar di Pusat Latihan Rembau ataupun lesen. Okey, bagi yang nak tambah kelas, anda tak perlu nak duduki lagi ceramah ataupun ujian komputer. Anda just perlu terus proceed dan duduki kelas latihan seperti biasa. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita semua daftar di Pusat Latihan Mandu Rembau.